Saya Kasih, wartawan cilik anda hari ini. Jom kita terakai bagaimana teknologi moden seperti drone membantu pesawat kita untuk melawan makhluk perosak dan menjaga alam sekitar. Jom. Alam adalah sebuah anugerah yang tidak ternilai. Namun, di sebalik kehijauan, wujud cabaran yang menggugah hasil tuaian. Bagi pesawah, ancaman makhluk perosak seperti tikus, serangga dan siput boleh merosakkan segalanya. Tetapi kini, denyut baharu muncul, nadi hijau digital. Nadi hijau digital ialah gabungan teknologi dan pertanian lestari. Dengan bantuan drone, pesawat bukan lagi berjalan berjam-jam menyusuri bendang. Dari langit, drone menjadi mata mereka. Ia memantau, merakam dan mengenal pasti ancaman yang sukar dikesan secara biasa. Dengan kamera resolusi tinggi, drone mengesan daun yang menguning, tanah yang berlubang atau bayangan tikus bersembunyi di sebalik batas. Teknologi ini memberikan petunjuk awal sebelum hasil rosak teruk. Malah, petani kini boleh melihat semua data melalui tablet atau telefon mereka. Assalamualaikum, saya Muhammad Zahir bin Mansur, berasal daripada Sang Pelih. Okey, penggunaan drone untuk masa kini memang digalakkan lah. Sebab dia boleh mengurang kos, mengurangkan jimat masa, memudahkan kerja bagi petani-petani untuk aktiviti menabur baja, meracun dan menabur padi benih. Okay, penggunaan drone untuk semusim-semusim untuk meracun, membaja dan menabur padi. Semua sekurang-kurangnya 6 kali penggunaan drone untuk serelung. Okey, untuk menabur baja, untuk menabur padi dan meracun sekurangnya 4 kali untuk meracun ulat. Okey, untuk meracun ulat ni untuk mengawal daripada perosak-perosak seperti tikus, siput godang, ulat, benar dan sebagainya untuk penyakit pokok padi ni. Sistem ini dilengkapi AI yang mengenal pasti corak kerosakan akibat tikus, siput gondang atau penyakit serta menjana peta digital kawasan terjejas. Hebat kan? Teknologi bukan sahaja untuk bandar, tetapi juga sawah dan pesawah. Semoga nadi hijau digital terus berdetik demi alam yang lestari dan sumber makanan yang terjamin. Jumpa lagi di Eksplorasi Sains akan datang.